Yang paling mengejutkan kita ialah hati manusia yang tidak mampu untuk menyayangi Rasulullah. Mereka meletakkan kereta mewah dan rumah besar dalam hati mereka, sedangkan unta meletakkan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan satu hari dengan sahabat, masuk ke dalam kebun. Lalu dalam kebun itu ada seekor unta. Apabila unta itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanna wa dharafat ainah. Unta tadi menjerit-jerit dan mengalirkan air mata yang deras. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati unta tadi. Kemudian Nabi mengusap belakang unta itu dan kedua-dua telinga unta itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa binatang, Nabi bertanya kepada unta tersebut. Lalu unta itu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bertanya, man sahibu hadzal ibil? Siapa tuan unta ini? Seorang sahabat Ansar kata, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Nabi kata, ama tattaqillah, tidakkah kamu takut kepada Allah? Unta ini menangis, unta ini mengadu kepadaku bahwasanya annaka tuji'uhu wa tudaibuh, kamu menyakitkan dia dan kamu memaksa dia melakukan kerja yang berat. Maka lelaki itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.